Yo, Assalamualaikum. Selamat petang dan selamat pulang dari kerja ataupun pulang dari sekolah. Aku pakai baju mainan Abah, merchandise YT channel aku. Di mana hari ni kita nak buka konten lagi, Blockies Marvel Infinity Saga. Ini box ketiga. Generally dua box pertama dapat Whisplash dan juga Ultron, dan kau juga ada chance untuk dapat Iron Man. Secret rare dia adalah Iron Man yang dah bercala lah, nampak special sikit. Yang tu aku nak. Yang lain semua aku akan bagi kat budak office aku lah, senang kata. Dan bila kita buka, generally kau akan dapat beberapa item, pack dia dan juga cara pasang tau. Ini manual cara pasang basic dia lah. Dan bila kita buka, kita dapat Iron Man guys, Mark 46, which is quite cool lah. So Iron Man ni akan bagi kat member aku, Hanif, sebab dia kata nak bagi kat anak dia. Dia kata anak dia suka Iron Man, so kita pun hadiahkanlah kat dia dan anak dia lah. Senang kata kan. Sebab seorang lelaki happy, semua lelaki happy kan orang kata kan. Macam tu dah juga aku rasa berkongsi rezeki. Sebab yang ni adalah Blockies yang dihantar oleh Blockies sendiri. Dia orang bagi aku untuk buat konten, so aku sukalah boleh buat konten dan boleh belanja member juga kan, especially yang mereka yang suka mainan. So Marvel pun nak keluar movie baru nanti, which aku looking forward juga. Sebab Infinity Saga punya movie memang sangat best lah. Dan Iron Man Mark 46 ni sangat cantik weh. Kau tahu bila aku pasang helmet dia, aku dah buat post ni, weh, cool gila tau. Detailing dia worth it lah. Aku rasa dengan harga dia quite worth it jugalah. Dengan post ni semua, nice gila kan. Aku sangat suka warna dia. Dan pasang Iron Man ni lagi best daripada pasang Whisplash juga Ultron. Mungkin sebab warna. So aku panggil Hanif untuk turun, dan dia pun ambil, nampak ni, excited gila dia. Memang nak bagi kat anak dia lah. Apa pun jangan lupa untuk follow guys, like dan juga subscribe. Muat sikit.